Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Tuan-tuan dan puan, saya nak berkongsi bersempena dengan Hari Raya ini. Apakah falsafah 3 poket yang ada pada baju Melayu kita? Yang mana pada hari ini baju Melayu kita banyak sudah meninggalkan dia punya tradisi ataupun seni dia yang tersendiri. Tapi tetap 3 poket itu ada sehingga ke hari ini. Yang mana 3 poket yang ada pada baju Melayu bukanlah sekadar simbolik biasa, tetapi ada makna yang agak dalam untuk kita fahami. 3 poket ini bermakna 3 perkara yang perlu kita pegang dalam hidup kita, iaitu yang pertama sekali iman, iaitu pada bab tauhid. Kemudiannya bab Islam pada syariatnya, dan bab ihsan pada tasawufnya. 3 perkara ini ada pada baju Melayu kita, iaitu pada 3 poket ataupun 3 kocek. Begitu tuan-tuan dan puan. Sebab itu baju Melayu ini telah mula diperkenalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, yang bukan sekadar menjadi pakaian untuk kita pakai pada acara rasmi dan juga pada hari-hari kita merayakan hari raya puasa, hari raya haji dan sebagainya, tetapi ada makna yang boleh menjadi pegangan hidup untuk kita pegang dan sematkan dalam jiwa kita. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum.